The only one galeri aura Islam yang menempatkan sejarah Islam dari seluruh dunia ada di negeri Johor. Bukan sekadar galeri biasa, tapi lebih daripada itu. Galeri aura Islam serasminya telah dibuka pada 1 November 2019 dan lokasinya berada di Iskandar Puteri, Johor. Dan lebih menarik lagi, untuk tahun 2026 mereka telah menyasarkan untuk menarik 3 juta pengunjung seluruh dunia sempena tahun melawat Johor 2026. Aku percaya ramai orang kita belum pernah sampai sini. Yang nak walk in ke sini, galeri aura Islam buka setiap hari kecuali hari Isnin. Buka daripada 9 pagi sampai pukul 6 petang. Untuk tiket kat sini harga dewasa RM30. Kadang-kadang warga emas hanyalah RM10. Untuk pelawat antarabangsa pula RM20 sampai RM40 sahaja. Memang betul murah. Kepada korang yang nak datang dengan rombongan pun tak ada masalah. Sangat dialu-alukan. Dan memang sesuai sebab ada 2 tiket percuma kalau datang satu bas penuh. Masa aku kat sini pun ada rombongan jauh datang daripada Kuala Lumpur. Dan hampir setiap hari ada saja rombongan yang singgah ke sini. Yang bestnya lagi, ada mursyid yang guide dan bawa anda semua untuk faham tentang artifak yang ada kat sini. Bercerita dan menerangkan setiap satu artifak penuh sejarah. Lihat sendiri dengan jarak yang dekat, itulah kelebihan datang ke sini. Yang menjadi best tu penyampaian mursyid tu sangat jelas, santai tapi sampai. Terdapat lebih 300 artifak asli yang merangkumi pelbagai aspek tamadun Islam dari zaman Rasulullah SAW hinggalah ke era Empire Turki Osmania dipamerkan di galeri ini. Antara koleksi yang paling mengagumkan termasuklah sebar Rasulullah SAW sepanjang lebih 5 meter, kain kiswah Kaabah yang berusia 600 tahun serta Al-Quran zaman Osmaniyah yang bersadurkan emas berusia ratusan tahun. Ada juga pedang Khalid Al-Walid, panglima perang yang direkodkan tidak pernah tewas dalam setiap peperangan. Koleksi penting alat astronomi Mesir kuno Ibn Sina ada juga kat sini. Banyak lagi artifak asli milik Nabi SAW. Antaranya panah, capal, helaian janggut dan rambut Nabi juga ada dekat sini. Memang rugi kalau tak datang ke sini. Dan sebenarnya banyak lagi cerita di sebalik yang hanya boleh didapatkan bila anda datang ke sini. Untuk maklumat korang, kat sini juga ada dewan acara untuk sebarang aktiviti ceramah, taklimat dan apa-apa meeting. Mereka juga buka untuk orang awam. Dan sebarang bertanya untuk tempahan boleh hubungi pihak Galeri Aura Islam. Ada satu lagi bahagian yang menyediakan khidmat program bersama rawatan alternatif kiropraktik KPS Cemerlang, betul-betul sebelah galeri ini. Kalau orang GB, orang Singapura ada masalah pinggang ataupun sakit badan dan sebagainya, korang boleh datang ke sini. Kalau datang ke Johor, janganlah sekadar singgah, tapi rasai dan terukai sendiri tempat-tempat yang menarik yang ada dekat negeri Johor. Dan inilah cahaya ilmu tak pernah padam bersinar megah di bumi Johor, Galeri Aura Islam.